Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pod Maya. Let's go. Okey, macam biasa aku Apple nak ucap jutaan terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel Pod Maya. Yang baru tahu tentang event dan juga channel kita orang, jangan beratkan jari tu, tekan-tekan sikit loceng notification untuk korang dapatkan semua yang terbaru, update-update artis, influencer, gamers, siapa lagi usahawan yang pernah dan akan kita orang bawa dalam setiap episod dekat Pod Maya. Dan untuk korang yang tonton episod kali ni, kita orang bersiaran luar secara langsung dari tapak parking Aeon Mall Kelai Jaya untuk Food Delicious selama 4 hari, 12.30 hari sehingga 12.30 malam. Korang yang tonton episod kali ni mungkin korang dah datang dan korang dah sampai, dah beli menu-menu daripada booth influencer dan juga vendor-vendor. Kita orang dah sempat juga tengok konsert. Komen-komen sikit siapa artis yang korang ada pada waktu tu, dan mungkin korang juga boleh tinggalkan komen untuk soalan-soalan bersama dengan episod kali ni. Okey, aku nak perkenalkan siapa lagi dan siapakah gerangan influencer yang sempat aku colik untuk podcast kali ni. Tidak lain dan tidak bukan, kita ada Punten King. Assalamualaikum bang. Selamat raya Mazhar Batin. Selamat raya, maaf saya batin bang. Duit raya. Tak payahlah, kalau tengok umur tu patutnya awak dah layak bagi duit raya dekat saya. Okey. Sejujurnya ini first event selepas puasa. Selepas puasa, this one is first event kita time raya, dan juga event selepas puasa adalah ini, dan event ni time raya. Maknanya tengah raya lagi. Tengah raya lagi, betul. Mood raya lagi. Ya. Bulan puasa rehat sebulan ke ataupun berniaga juga? Niaga. Macam biasa. Sebab menu-menu Punten King ni boleh juga dimakan sepanjang Ramadan. Betul. Dan terbukti ramai juga yang buat untuk juara berbuka puasa dan sahur. Okey, kita nak berkenalan dulu lah, sebab dalam episod kali ni kita ada 15 minit. Kita akan bercerita tentang lifestyle dan juga Punten King tu sendirilah. Untuk lifestyle, sebelum datangnya Punten tu, siapa awak? Adakah awak memang dalam bidang F&B juga ke, ataupun awak tak ada langsung dalam F&B ke? Okey, sebenarnya sebelum kita masuk F&B ni, kita adalah coach memanah. Bukan main jauh lagi. Jauh kan? Tapi sunnah. Itu memang rahsia ataupun something benda yang actually benda tu still lagi in my heart, benda tu. Masih lagi lah? Ya. Okay. Ini personal yang saya berkata, benda tu masih lagi dalam hati ni, dan bila-bila je bila saya kata pump saya nak archers untuk saya train, dia orang akan muncul. So dah ramai lah sebenarnya anak-anak buah, anak-anak didik yang tengah tonton sekarang ni. Oh, coach saya ni, cikgu saya. Ya, actually kita pun alhamdulillah pernah melahirkan juga, kita pernah train salah seorang tu, dia jadi wakil Malaysia juga macam tu lah. So waktu kita memanah as a athlete dulu, kita teringin nak jadi wakil Malaysia. So waktu kita jadi coach dulu, kita pun tanam dalam diri kita, aku nak anak murid aku ada salah seorangnya jadi wakil Malaysia. So alhamdulillah adalah salah seorang tu. Pencapaian memanah yang awak rasa boleh dibanggakan? Saya pernah wakil Malaysia lah, go to international jugalah pada tahun 2015-16 macam tu. Memanah guys, satunya sunnah, yang keduanya melatih kita untuk fokus. Ya, betul. Bersabar. Betul. Nak baca angin lah, macam mana nak baca jarak apa semua. Apa yang boleh kita terapkan dalam memanah dalam kehidupan kita seharian? Okay, apa yang boleh diterapkan sebenarnya memanah is about consistency. Okay. So bila you konsisten dengan satu benda tu, you akan dapat sesuatu benda tu. Dan apa yang you nak dapat pun, actually memanah ada target kita. Alright. So dengan target kita itulah yang akan menjadikan siapa kita. So contohlah dalam bisnes sekalipun, kita ada target yang kita nak, dan kita konsisten untuk ke arah tu, dan kita buat sesuatu tu konsisten. Benda yang sama, kita training hari-hari. So alhamdulillah, bila kita training hari-hari tu, Allah bagi dekat kita, dengan apa yang usaha kita dapat lah apa yang kita nak. Itulah sebenarnya. Saya pun tak tahulah benda tu adalah orang kata secara dirancang ataupun tak dirancang. Saya sendiri pun tak sedar benda tu. Tapi mungkin Allah dah atur dah benda tu perjalanan. Dan yang kau sebenarnya dulu macam ni, tapi sebenarnya kau adalah seorang businessman yang akan jadi macam ni. Bila turning point tu rasa macam okey lah, aku dah boleh kot untuk F&B? This one bukannya turning point yang saya plan. Tak. Okay. This one adalah benda yang terpaksa change. Sebab PKP. I see. So waktu PKP tu, sebelum PKP, kita memang seorang coach memanah. Bila kata PKP, tak boleh sentuh budak lah, tak boleh itulah, tak boleh inilah. So apa yang kita buat, kita ubah, kita jual je lah apa yang kita tahu dulu. Waktu tu kat rumah lagi lah masuk? Waktu tu kat rumah je, sebab
Boleh bayang tak? Okay. Semua orang pergi bekerja, work from home lah, work itulah, work inilah, apa semua. Sekarang pun akan bakal berlaku dengan krisis apa semua. So apa yang boleh bayang tak? Saya duduk kat rumah 8 bulan tak ada buat apa-apa, duduk saja, duit yang ada kat dalam bank tu macam tu. Apa yang Daniel rasa, aku pun rasa dan korang pun rasa. Apa yang tersimpan tu lama-lama kalau dah habis, rasa kat rumah tu apa yang aku boleh jual sebab duit dah tak ada. Sebab kita bapak kot. Cakap waktu tu ada anak pertama kita lah. Kita seronok lah dapat anak pertama waktu tengah awal PKP. It's okay lah, kita layan dulu. Tapi simpanan dah tak ada, duit dah tak ada. Apa aku nak jadi ni kan? Aku ni bapak kot, aku nak bagi anak aku memanah tak boleh, keluar rumah tak boleh. So turning point dia, yes, kita terus kita niaga bahulu dulu lah. Macam tu. Okay. So bahulu pun resepi turun-temurun juga. Ya, bahulu tu adalah resepi mak sendiri. Resepi mak dekat Sepang sana. So kita tahu buat benda tu bahulu. Dan kita just touch up balik je skill-skill yang kita dah ada. Sebab benda tu start tahun 2020 dulu, masa saya kecil lagi. 2020 salah. Itulah 2020 kecil dulu, sekarang baru umur 6 tahun tu. Salah. Kalau 20 tahun dulu 2006. Yes, 2006 lebih kurang. So waktu tu tahun 2006 apa semua kan. Waktu tu saya dah tolong mak buat kuih apa semua. Dah tahu resepi. Ya, waktu kecil lagi kita dah tahu buat. So dah besar tu macam tak apa mak, kita jual bahulu dulu. Apa yang kita tahu, cuma skill je lah, nak kena mantapkan apa semua. Sebab tu saya dulu namanya Abang Bahulu. Betul. Sebenarnya Punten King adalah Abang Bahulu. So sekarang barulah ada Punten King. Satu lagi makanan tradisional yang mungkin tak semua orang tahu. Sampailah hari ni ada yang masih bertanya Punten King, Punten tu apa? Masih ada yang bertanya. So secara officialnya dekat channel Port Maya ni, apa tu sebenarnya Punten? Punten tu sebenarnya adalah satu jenis menu orang Jawa. Dekat belah-belah Sabak Benam, Sungai Besar, Sekincan. Benda tu memang banyak Benda tu kat sana normal. Untuk diorang dah tahu dah. Tapi ramai je orang Jawa yang tak tahu menu ni adalah menu orang Jawa, Punten ni. So apa yang kita buat, kita konsisten live dan perkenalkan benda tu. Itu saya kata tadi. Dulu waktu mana kita konsisten buat benda tu. So sekarang pun saya je live konsisten buat benda tu. Buat benda yang sama hari-hari. Alhamdulillah sampai satu masa akhir tahun 2023 pum meletup. Betul. So time tu orang terus tanya apa tu. So itulah namanya Punten, menu orang Jawa. Walaupun dia sebuah nasi yang macam tu dan juga sambal, tapi kalau dinikmati dia akan rasa yang lain daripada lain lah. Dia agak rare lah sebab Danny antara orang yang bertanggungjawab memperkenalkan Punten tu, walaupun sebenarnya dah memang ada makanan tradisi orang Jawa, tapi bila tak dibrandkan, kita sebagai generasi baru ni kadang-kadang terlupa dan ditinggalkan begitu saja. So shout out juga untuk Daniel dan juga tim kerana membawakan menu tradisi. Sekarang dah divariasikan juga, dah boleh makan dengan pelbagai ada ikan sambal, serunding. Sekarang alhamdulillah untuk tahun 2026 bulan 1 baru ni kita dah lahirkan lagi satu Punten, iaitu Punten Pandan. Betul. Dah nampak tadi warna hijau. So Punten Pandan tu dia akan rasa macam nasi lemak pandan dan makan dengan sambal bilis merah pula lah. So dia lain pula kali ni sebab sambal yang kali ni kita buat ni dia more kepada sambal yang manis sikit. Dia pedas tapi manis. Kalau yang sambal hijau tu dia pedas tapi dia ada rasa macam ikan bilis apa semua tu. Dia tak sama lah. So tu benda yang kontra lah. Orang hanya tinggal makan, tapi sebenarnya apa sebenarnya yang rumitnya Punten ni daripada penyediaan sampailah kejualan? Rumit dia tu nak menumbuk nasi tu je sebenarnya. Dan juga mencetak dia. Cetak tu ikutlah. Ada je orang buat cetak ikut bulat lah, petak lah apa semua. Tapi kalau original Jawanya bentuk? Original Jawa masuk dalam talam, dibiarkan satu malam, dipotong-potong besok pagi tu. So bila dah dibrandkan barulah berbentuk macam itu. So itu mak mertua saya aja. Itu resipi mak mertua je. Memang saya ambil ni semua resipi mak-mak Resipi mak-mak, mbah-mbah, orang kata resipi yang orang lama tu yang dia punya air tangan itu. Kita ambil, kita improvise balik, kita inovasi balik untuk dia jadi skala yang besar. Pernah terfikir tak meletup sampai sekarang? Ataupun waktu tu memang just nak survive je? Sebenarnya waktu tu just nak survive dan juga dapatkan perhatian orang dekat TikTok je sebenarnya. Kita macam nak buat benda tu, ada view orang tengok kita, okey lah, kita pun buat je lah benda yang sama. Dan meletup tu
kita tak fikir pasal viral, kita fikir for the long term lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah benda tu dah meletup, dah viral. So kita proceed je lah, and then kita plan lah baik-baik, susun elok-elok supaya benda tu tak ditelan zaman ataupun tak hilang macam tu. Betul, setuju. Daripada bermula dengan awak bersama dengan wife, sekarang dah ada berapa orang tim? Sekarang kalau ada total yang Termasuk bahulu? Yang solid 10. Alhamdulillah. 10. Mana yang handle untuk bahulu-bahulu, mana yang handle untuk punten is punten. Punten, bahulu, HQ, event. Oh, tak sama. Tak. So maksudnya bila sekali awak turun event, HQ is HQ lah. HQ ada on macam biasa. HQ on. Untuk orang buat event kecil-kecil dekat luar on. Untuk dekat back office on. Untuk kat event besar macam ni kita pun on juga. Satunya sebab awak dah ada pengalaman sebagai coach. Karakter coach tu adalah seorang yang garang. Betul. Disiplin tu adalah nombor satu. Dan Dia leadership lah. Dan juga target lah. Dulu waktu kita ada tim Manah dulu pun kita dah hampir kontrol lebih kurang sekolah saja dah dekat 4 atau 5 sekolah. And then club saya sendiri pun dah hampir 40 ke 50 in one session kadang-kadang. So kalau kita together kan betul-betul semua sekali, yang personal lah, yang apalah, yang itu apa semua, hampir lah 40 ke 50. Dengan sekolah tu lagi. So sekarang bila dah berada dalam FMB, rindu tak untuk kembali ke Padang untuk memanah tu? Saya baru je turun. Untuk melepaskan rindu dan gian. Tapi bukan untuk coaching lah. Saya coaching lah. Oh, Coaching kepada anak buah kita sendiri lah. faham. So benda tu memang solid dalam diri ni. Kalau saya keluar je satu nama tu, nanti saya munculkan diri dalam TikTok, jangan terkejut lah. Kenapa dia ni muncul pula dekat sini. Oh, akanlah one day, tak lama lagi ke dah ada siap konten tu? In my plan. Cantik. Jangan terperanjat bagi tahu awal-awal lah. Sebab background memang ada untuk memanah. Coach lagi tau. Dan pernah mewakili Malaysia. Bukan kaling-kaling tau, wakil Malaysia guys, untuk memanah. Sebenarnya memanah ni bukan senang Susah, saya dah cuba. Memang susah. Nak baca angin, laju, perlahan, jauh, dekat, berat. Saiz dia ada yang untuk beginner lain saiz, untuk yang professional lain saiz, bentuk sebagainya. Betul. Pun kena pula sekarang tu nak kena bagi masa dengan bisnes lagi apa. So sekarang ni kita more to focus on our business dulu. Kita solidkan dulu team. Ini pula lagi time crisis. So time crisis macam ni, kita tak boleh nak change sesuka hati lah. Aku nak pergi lah mana dulu, tak apalah bisnes kau jalan sendiri, tak boleh. Sebab saya pernah buat macam tu in 1 month. So memang team untuk bahulu waktu tu memang pump drop gila. Sebab kita tak ada. Bukanlah tak ada, kita ada, tapi kita macam tengok tak acu lah. So itulah learning dalam business. Kita belajar. So kita dah tahu dah benda tu. If aku tak fokus kat sini, aku akan drop kat sini. Tapi kalau aku dah ada solid team kat sini, so yang kita dah bina sekarang ni, InsyaAllah dia akan boleh pergi sendiri. Dan kita pun boleh create lagi satu untuk kita naik sendiri juga. Sama. Dalam bisnes ataupun dalam apa juga, kecaman tu biasa. Takkanlah aku akan tanya pernah kena kecam. Tak mungkin tak ada kecaman. First viral is kecaman. Ya, tapi macam mana you handle that kecaman tu? Hype post je lah dah. Tak adalah. Actually benda tu kita pasal kecaman ni sebenarnya apa ni, jual ni apa ni, inilah itu mesti ada lah kan. Dia akan sekejap je sebenarnya. Actually benda tu punten kat situ. Actually first kecaman yang saya kena tu bukanlah pasal punten tu, bukan. Actually pasal saya tengah berniaga dekat Putrajaya. And then akak tu dia nak bayar kat saya, tapi saya tak ambil duit dia. Okay. Saya bagi punten yang saya dah bungkus tu, saya bagi kat orang sebelah. Sebab dalam kamera waktu tu tak nampak orang sebelah. Orang sebelah tu yang orang pertama, dia orang kedua. So kamera kata, apalah abang ni tak layan orang tu. Okay. Ya, keluarlah pop. Bukan main laju. So kita pun berterima kasih lah kepada situasi tu. Dan punten tu lah, daripada satu periuk aku buat kecil, sekarang dah berperiuk-periuk lah. Orang kata kalau ada satu hari tu macam tu. Ada yang buka terfikir untuk buka kelas ke? Nak melatih ramai lagi chef-chef untuk punten? Actually punten ni kita dah sebarkan dah resepi ni, supaya punten ni orang kata semua orang boleh buat. Sebab apa? Sebab saya dah tak larat dah nak bagi tahu seorang-seorang. Betul lah tu. Biarlah kita berkongsi rezeki. Ya, and then saya share satu benda. Waktu awal viral dulu kita share resepi benda semua ni kan. Actually dekat Perak dulu pun ada seorang tu, waktu tu zaman PKP kan viral kan. Orang tu baru berhenti kerja dan dia ada sakit. Dia diberhentikan kerja semualah. And then dia buat apa? Dia buat punten. Sebab dia orang lama, orang Jawa yang tahu buat punten. Lepas tu dia jual kat taman-taman dia. Alhamdulillah dia dapat income dari situ. Ini cerita sebenar tau. Saya rasa macam orang tu datang sendiri dia cerita. Saya macam, terima kasih dek viralkan punten ni bla 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 bla. Saya macam
sama-sama tak apa, ini rezeki Allah yang bagi. Saya pun tak ada apa-apa, saya share lah benda ni. Saya nak simpan pun nak buat apa, nanti satu hari nanti kalau punten ni orang dah tak tahu kan, nak buat apa kan. So actually benda ni kita share sama-sama lah. Nak kata secret tak secret, tapi actually air tangan masing-masing lah. Betul-betul setuju. Semua orang mungkin boleh buat. Yes, betul. Tapi sama dengan tidak je lah berbeza. Okey, kita ada masa hanya 15 minit. Kalau ikut nak borak memang banyak kita nak borak. Cumanya di penghujung ni, kalau mungkin ada soalan-soalan yang tak sempat aku tanya ke apa ke, ataupun korang yang nak tahu lebih lanjut, boleh tanya dekat komen. Ataupun Daniel dan juga Punten, Abang Bahulu ke, sangat aktif dekat semua platform sosial media. Boleh korang tanya je apa yang korang nak tahu. Dan beliau sangat-sangat ada masa untuk menjawab. Cuma kalau tak ada masa pun, dia akan cubalah untuk jawab soalan-soalan korang tu, tak ada masalah. Dan sebelum kita nak berpisah, macam biasalah dalam podcast mana-mana pun mungkin ada nasihat, tips untuk adik-adik lepasan SPM, ataupun mungkin ada yang rasa macam dah penat bekerja, nak try jadi usahawan, nak try buat sesuatu, nak try viral, ada tips dan juga apa yang perlu direadykan dalam diri untuk menjadi seorang Punten King dan juga Abang Bahulu. Alright, first kali apa yang you nak buat sekalipun, first kali you ada target apa yang you nak. Bila you dah ada target apa yang you nak, you akan work ke arah tu. Maknanya target yang baik lah, target yang highest yang kita boleh capai. Bila dah ke arah tu, please konsisten dengan benda yang kita dah buat tu. InsyaAllah bila you konsisten dengan buat satu benda tu pun, you takkan, orang kata, orang akan nampak you buat benda tu. Kalau you sekejap buat A, buat B, buat C, buat A, buat B, buat C, dia macam tak konsisten. So orang akan lambat tahu. Lebih baik you konsisten. Bila you konsisten, orang akan kenal you dan ingat you sampai bila. Itu yang the best, daripada you kerja buat A, lepas tu tiba you buat B, lepas tu buat C. Okay, so lepas tu yang ketiga, jangan give up lah. So benda ni for the long term, you jangan give up. Kalau you give up sekarang, if you bekerja sekalipun, you bekerja dengan bos ke apa sekalipun, kalau you konsisten buat sesuatu yang baik, yang boleh membantu company tu, bos tu bukan senang-senang nak buang you. Dia akan jaga you, dia akan sayang you. Dan InsyaAllah guys, bila you konsisten, you take time sikit, you tahan sikit, dan you upgrade you punya skill, bos you akan bantu you. Tak adanya bawa orang kata, kau ni dah lama dengan aku. Dia tak ada. Kalau you buat baik, you konsisten, InsyaAllah you can go more and more. Dan bos akan rasa sayang sebabnya korang tu adalah permata yang patut ada dalam, tak kisahlah company ke ataupun dalam F&B ke. Sebab korang bergaduh tu biasalah dalam mana-mana bisnes ke, dalam mana-mana kerja pun bergaduh dengan bos, tarik muka dengan bos. Tu normal lah. Tapi jangan give up. Okey, kami nak ucapkan jutaan terima kasih dan selamat berjaya juga untuk Punten King, Abang Bahulu, untuk Daniel juga dalam lifestyle, dalam bisnes. Semoga manis-manis untuk akan datang. Kenapa manis? Sebab sekejap lagi dan next episode mungkin korang akan dapat yang manis-manis juga. Kita nantikan. Dan untuk korang yang dah subscribe, terima kasih. Korang nak siapa lagi, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Dan mungkin selepas ni kita akan bawa artis ke, kita pun tak tahu. Yang penting terus follow rapat-rapat dan terus subscribe channel Pod Maya. Bye-bye.